Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Minggu ni cuti sekolah dah bermula. Ini dia. Apapun cuti sekolah, kita nak serahkan kereta kepada Fatin Nur Farisha binti Abdul Rahman. Okey. Yang berurusan dengan saya ialah mak dia, Dr. Nur Haslinda. Saya langsung tak telefon Fatin ni pun. Dan kereta yang dipilih ialah Pro 2 Beza 1.3X. Semestinya sales advisor dia ialah Azmi. Azmi bukan jual Pro 2 saja. Proton, Honda, Toyota, apa saja, Recon Car, Mercedes, BMW. Yang penting ada komisen, Azmi layan, kita bincang sampai jadi. So sebenarnya Dr. Haslinda ni dah beli kereta yang kedua dengan Azmi. Dan memang warna favourite dia agak-agak memang warna hitam. Jadi kereta Beza ni memang susah nak dapat. Saya tak tahulah kenapa Pro 2 lambat sangat keluarkan Beza. Permintaan tinggi, sangat tinggi Pro 2 Beza. Jadi siapa-siapa yang nak beli Pro 2 Beza, dengan komisen saya milik anda, bincang, kita runding dengan nombor talian saya bagi 017 622 3458. Azmi, saya belanja video penyerahan kereta ni. Kereta dah siap. Alright. Khabar semua, hari ni kita nak serahkan Pro 2 Beza 1.3X kepada ni ownernya yang berurusan macam saya cakap. Ini anaknya tak datang. Jadi Fatin tak datang betul Tak ada. Baik. Dia tak ada di Melaka. Tak ada di Melaka, tapi dia serahkan kepada maknya untuk ambil keretanya. Ini dia Dr. Saya tak bagi tahu dia yang hari ni dapat kereta. So it's gonna be a surprise. Oh, surprise. Kalau macam tu boleh pinjam ribbon Azmi sekali. Baik. So pertama sekali doktor, betul ke kereta kedua yang doktor beli dengan Azmi? Ya betul. Betul baik. Dan yang paling penting, dapat tak komisen saya milik anda? Dapat, alhamdulillah, more than enough. More than enough. Okey. So yang paling penting, senang tak berurusan dengan Azmi? Sangat senang. Sangat senang. Memudahkan. Alhamdulillah, kita serahkan kunci kereta. Komisen saya milik anda 017 622 3458 Azmi. Alright. Okey.